Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni Alang nak share berkenaan dengan host brain cover. So kalau tengok dekat sini, yang ni yang sedia ada, yang ada dekat rumah. So penutup dia dah hilang. Kemungkinan besar dah termasuk dekat bahagian dalam. Okey, so kalau ikutkan boleh je kita masukkan macam ni kan. Okey, masukkan macam ni. Tak ada masalah pun. So kalau nak lebih proper, kita gunakan cover yang macam ni. Cover yang macam ni. So yang ni ada jual dekat kedai kuning. Boleh tengok, cuma apa beza dia, yang ni kecil sikit, yang ni besar sikit. So yang ni boleh minta advice daripada seller lah. Ok, kalau tengok sini nampak, yang ni kecil sikit, yang bawah ni ada besar sikit. Tapi lubang tengah dia sama, kepala ada besar sikit, diameter pun sama, ada besar sikit. Ok, contoh Alang masukkan yang besar ni dekat sini. Nampak, dia macam duduk dekat bahagian atas, dia tak sit. Tapi kalau yang satu lagi ni, yang ni advice daripada seller. Tengok sini. Okey, nampak? Dia ngam-ngam soy. So yang ni kalau nak beli, Alang prefer send gambar ke seller kita punya yang ni. Lepas tu nanti dia advice lah. Okey, dan satu lagi, Alang beli sekali dengan yang elbow yang ni. Okey. So kalau ikutkan Alang punya plan, okey, sebelum tu bila nak pasang yang ni, pastikan yang ni, yang nut ni, pastikan tidak termasuk dekat bahagian bawah ni. So nanti bila masuk nanti agak leceh lah. So kalau macam ni, lubang Alang ni agak dalam. Boleh tengok, memang dalam. So memang nak capai dengan tangan tu memang susah lah. So akan menyebabkan kesusahan. Walaupun benda ni simple tapi susah nanti. Ok, first kali yang ni Alang pasangkan dahulu. Ok, cara pasang dia macam ni. Alang pasangkan dahulu. Ok, buat macam ni. Ok, agak-agak macam ni kan. Ok, seterusnya yang ni macam ni. Ok, pasang dia dulu. Jangan pasang dekat sini, takut ini terjatuh dah susah. So pasang dekat tempat yang secure sedikit. Ok, ni Alang kemaskan, ketat dan kemaskan. Ok, dah macam ni. Ok, ni dah ketat ni. Ok, yang ni just masukkan. Ok, nampak? Dia sengit ni. Alang nak macam ni. Ok, so macam ni nak buat apa? So adjust mula, buka balik. Ok, sekejap. Ok, macam ni. Ok, dah ketat. Alhamdulillah. So sangat mudah dan kemas. Tengok, sangat kemas. Jadi serangga nak masuk pun dia tak boleh nak masuk. Ok, so itu saja perkongsian daripada saya berkenaan dengan host brain cover untuk mesin basuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alam dan Afiq. Thank you. Recommended.